Jadi kepada rakan sahabat yang tonton video kita, mungkin dia akan berfikir, kenapa ni Malaysia menjatuhkan tika-tika anak? Sebenarnya tujuan menjatuhkan tika-tika anak ni tidak lain tidak bukan, ini adalah orang panggil proses. Apa itu proses? Proses untuk menanggalkan rumah-rumah yang lama supaya lebih membangunkan rumah-rumah yang baru. Sebab itulah kami terpaksa menjatuhkan lebah-lebah ini. Bukan niat sebenar nak jatuhkan pada asalnya, tetapi lepas berlaku beberapa kali, kami potong-potong-potong anak nak jatuh. Selepas daripada itu, kembali lebah dengan membuat rumah yang baru dan hasil yang banyak. Sebab apabila kita telah mengambil dia, katakan sarang dia sepanjang ini, pada asalnya sarang dia sepanjang ini, kita potong dah jadi macam ni. Setelah dia isi lagi, madu dia tu kadang-kadang sikit. Selepas daripada tu 40 hari lagi kita datang, macam mana lebah ni tak ngisi ni? Dia tak ngisi dah. Sebab apa? Tampungan madu di depan sudah diambil, maka dia hanya tampung madu yang sikit di belakang. Maka proses ini telah membuatkan bila sepanjang ini lebah yang ada, kita potong kepala air, kebiasaannya kali yang kelima ataupun kali yang ketujuh, kita potong semua. Kita jatuh ketika anak macam ni. Maka hasil kebiasaannya daripada kali 5 kilo, dia akan menjadi 15 kilo, 17 kilo, 20 kilo. Dia menjadikan semakin banyak.